panggil fork dengan salayar, dengan cover set, inner, apa semua benda. Ni betul-betul restore ni. Core dengan channel Hakim apa-apa Hackmo. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Hakim apa-apa Hackmo. Alright guys, jadi hari ni kita didatangi seorang jentera LCV V4 ke V7 ni? V7? V7, jadi dia nak restore barang-barang ni. Korang boleh tengok barang apa yang dia restore. Aku tak tahu, memang restore ni memang A to Z. Jadi kita akan review barang-barangnya. So jadi guys, inilah barang dia. Dia ada ni orang panggil fork dengan salayar, dengan cover set, inner, apa semua benda. Ni betul-betul restore ni. Core dengan motor ni. Okey, sekarang ni kita tengah buka-buka dulu sikit. Kita akan tengok hasil dia macam mana. Sekejap lagi. Apa-apa, korang standby. Dan jangan lupa subscribe video ni. Let's go. So jadi guys, kita dah buka A to Z dekat bahagian depan dengan belakang. Jadi sekarang ni fork ni dia pun nak buka, pun ada kat sini. Jadi kita pasang fork ni. Jadi lepas tu kita sambung dekat bahagian-bahagian part inner dengan cover set, dengan kepala ni, dengan ekor. Okey, apa-apa pun luncur. Guys, sekarang dah pukul dalam 7 lebih, tapi tak tahu lagi boleh siap ke tak. Kita cuba je lah, boleh sempat-sempat lah. So guys, selepas bertukul lumus menyiapkan jentera ni, korang nak tengok hasil tak? Kalau korang nak tengok hasil, korang kena subscribe dulu. Apa-apa pun kita tengok hasil. Kita layan cinematic dulu. Ciao. So jadi guys, itulah konten untuk kali ini, restore. Tapi tak maaf lah kalau tak berapa nampak disebabkan gelap. Jadi apa-apa pun jumpa di next konten. Jangan lupa subscribe. Bye bye.